Wih, serius lah. Haiwan ni dia boleh hidup tanpa otak dan boleh tumbuh balik badan dia. Haiwan apa tu? Tengok video sampai habis. Ada satu haiwan ni, dia boleh hidup lagi walaupun dia tengah mengalami luka yang sangat-sangat teruk. Okey? Haiwan apa? Korang tanya lagi kan? Sabar sekejap. Tunggu sekejap. So inilah binatang yang aku cakap tadi. Namanya adalah axolotl. Binatang ni daripada mana? Daripada Mr. Potato. Mr. Potato daripada Mexico, geng. Daripada Mexico. Dia punya tahap tak boleh nak brain. Okey, binatang ni even kaki dia sampai dah tercabut sekalipun, dia boleh relax je. Boleh relax je, bro. Okey, kaki dia tu akan tumbuh balik semula. Kau jangan risau punya. Kalau korang ada kuasa tu, macam mana? Okey tak? Nak tengok video penuh ke? Tekan video yang aku dah sekalikan dengan video ni. Kat situ ada video penuh. Thank you support kan. Assalamualaikum.